Salam guys, musim perayaan dah semakin dekat dan mesti ramai tengah fikir nak bagi hadiah apa yang sesuai untuk keluarga atau kawan. Jadi dalam video ni saya kongsikan 5 hadiah terbaik untuk musim perayaan, confirm buat penerima senyum lebar. Hampir setiap perayaan, hamper tak pernah mengecewakan. Pilihan hamper yang ada makanan berkualiti seperti coklat, biskut, air berkarbonat, kurma premium atau kopi special. Boleh customize ikut bajet. Set periuk ataupun gadget dapur, contohnya Dessini, Tefal, Philips, Air Fryer. Ramai sekarang suka masak di rumah, jadi hadiah macam ni sangat berguna. Lagi best kalau hadiahkan masa mereka buat rumah terbuka, terus boleh guna, anda pun akan puas hati. Produk spa ataupun self-care, set mandi, aromaterapi, body scrub ataupun lilin wangi, hadiah yang menunjukkan kita mengambil berat terhadap diri mereka tentang kesihatan dan juga mental mereka. Hadiah simple tapi sangat-sangat bermakna. E-wallet ataupun gift card. Kad hadiah daripada Grab, Shopee, Starbucks ataupun Aeon. Zaman sekarang ni kadang-kadang kita tak tahu nak beli apa. Jadi bagi saja kebebasan pada penerima untuk pilih sendiri apa yang mereka nak seperti hadiah-hadiah macam ni. Untuk sentuhan peribadi, boleh buat mark ataupun ada nama, baju couple family, frame gambar kenang-kenangan. Hadiah macam ni takkan dilupakan dan sentiasa akan disimpan di tempat istimewa sebab ada sentimental value. Jadi antara 5 hadiah ni korang rasa mana paling sesuai atau korang pernah dapat hadiah paling rare waktu perayaan tak? Komen ke bawah sebab saya juga nak tahu pasal apa hadiah yang mungkin anda pernah dapat ataupun nak berikan pada orang lain. Okey guys, setakat ni sajalah video untuk kali ni. Diharap anda dapat like, share dan juga langgan saluran video Viral News Malaysia untuk dapatkan updates video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.